Oi. Apa tengok-tengok? Tepi. Oi. Nak kejar aku ke? Assalamualaikum geng. Kita mancing lagi. Kita layan UL lagi ni. Aku nak try guna umpan daripada, aku lupa dah nama dia. Nantilah aku letak di description ataupun di beg kuning. Aku bawa ikan tu. Ini confirm aku strike nanti tu. Okay. Confirm kena nanti tu. Nanti aku tunjuk umpan apa yang aku guna. Okay, let's go geng. Ni geng. Ni umpan yang aku nak guna geng. Kau nampak tak? Ni. Umpan ni murah je geng. Tak silap aku satu set ni lebih kurang RM15 kot. Dapat 5 ekor. Jom kita try. Kalau korang yang selalu kumpau tu, bolehlah beli. Umpan ni macam-macam ikan geng. Setakat ni sebarau, puyuh, haruan, seluang, lagi apa geng. Banyak spesies juga lah aku dapat dengan ikan ni. Jom kita layan dekat parit ni. Tengok ikan apa ada. Kok ikan puyuh pun ada geng. Mana tahu tak. Kita try. Harap-harap Sempatlah strike. Jauh-jauh aku datang ni. Tadi aku nampak ada ikan situ geng. Dia berkejaran. Kita cubalah. Sini tadi aku nampak ada ikan berkejaran ni. Aku pakai warna ni. Macam ikan sepat ni. Kita try. Tengok. Oh terus. Alah lucu Lucu. Aduh lucu. Dia tahu umpan ni ikan suka Dia lepas balik tadi. Umpan ni guna triple hook tapi kalau upuk-upuk tu problem. Ada anak tu. Ke tempat ni ada anak juga. Dah kita main depan sana lah. Ikan sini off day geng. Berpuasa. Jom. Dah hujan dah. Sini biasa strike. Tak kira. Bawa masuk bawah kayu jahanam. Ada? Nampak? Alamak. Allah. Dia lepas balik. Miss call. Oh. Strike geng. Oh, yang ni duk miss call ni. Kau tengok geng, strike apa geng? Ni. Nampak tak geng apa geng? Puyuh geng, puyuh. Kita release. Okay, kita cari lagi. Tengok ikan apa pula yang sudi. Bincang lagi.
Oh. Allah. Weh. Weh, dia ambil lagi. Ganai. Kenapa tu? Ganai. Cara makan ganai. Aku tak tahu kau boleh. Ini memang ganah. Kotor sangat sini. Banyak sampah. Ini lah. Jangan takut. Oh, try. Oh, kena puyuh lagi, geng. Oh, jahat, geng. Aku salah rubuk ke ni? Ikan kedua, puyuh. Puyuh, geng. Bukan senang nak casting ikan puyuh tak? Tengok umpan apa aku pakai. Tekan beg kuning kalau berminat. Jangan salah beli, geng. Silap beli, action tak jadi. Aku tak tahu. Okay, jom kita release. Aku main slow dia ambil. Cranbait ni tak perlu main laju kan. Slow. Ui. Dekat ikan dah dia kalau ni. Kita pindah kan. Asyik lucu je sini. Dah tukar spot lain. Allah. Allah. Uish. Belok ke mata kang aku, geng. Belok pula dah. Lu sikit, geng. Kuatnya. Dua mata kain. Bengkok ni. Umpan kecil yang makannya besar. Ui, melompat. Ini bagian Melayu Ikan kecil kan, tengok kan. Dah macam kena ikan besar lah. Ui, telan tu Ni, telan kan. Okay, jom, tuju elok. Okay. Allah. Alamak. Sekali insang. Ayo. Alamak. Kesian ni ikan ni. Alamak. Sorry, aku tak sengaja. Tercabut kan dia punya insang, geng.
Tak kena, geng. Kuat dia tambah. Sofrot ni kerah. Okay, geng. Itu saja video untuk kali ni, geng. Dapat 3 ekor je, geng. Yang lain tak nak, geng. Tak nak lekat, geng. Ke bawah. Kali ekor kan kita target 5 ekor, geng. Tapi 3 je yang sudi. Tak apalah. Janji tak kumpau tak. Okay, geng. Jangan lupa like and subscribe, geng. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.